Gaji naik tapi simpanan menurun. Ramai golongan yang bergaji minimum merungut mereka tidak dapat menyimpan atas faktor kenaikan kos harian. Apabila kerajaan bersetuju menaikkan kadar gaji minimum daripada RM1,500 kepada RM1,700 sebulan, adakah anda akan terus berbelanja atau gunakan peluang ini untuk tambah simpanan? Walaupun secara matematiknya akan dapat duit lebih sekitar RM200, tetapi menyimpan adalah tentang tabiat, bukan tentang jumlah. Jika anda tidak paksa diri untuk menyimpan, gaji setinggi RM10,000 pun anda tidak akan mampu untuk menyimpan. Satu guru kewangan saya, penulis buku Misi Bebas Hutang, simpanan yang berjaya adalah simpanan yang perlu dipaksa dan dilupakan. Apakah alat kewangan untuk bantu tingkatkan simpanan? Jawapan daripada guru kewangan saya, simpanlah emas fizikal. Sebab emas adalah medium simpanan terbaik bagi yang ada masalah untuk menyimpan dan sesuai untuk belajar membina tabiat menyimpan. Emosi manusia apabila menyimpan duit, emosinya tewas kalau tengok jumlah dalam akaun bank. Pasti terasa mahu berbelanja atau dihabiskan. Tapi tidak berlaku kepada simpanan emas. Anda hanya kira berapa gram emas tanpa mengira berapa jumlah simpanan ringgit anda. Bagi yang ingin menjadikan tahun 2025 sebagai tahun baru untuk anda membina dan mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Public Gold, klik link di profil akaun saya, nanti saya guide step by step.